Sekali-sekala kena potato ring ni memang best juga kan. Dekat mana lagi kalau bukan downtown Jalan Reko. Sebelum tu kita cari dulu nasi goreng viral ni. Aku datang ni agak awal, tak adalah beratur sangat. Kotiaunya pun nampak menyelerakan. Kena beli cepat-cepat lah sebabnya dekat atas sudah nampak mendung tu ha. Lalu aja dekat dalam tu ternampaklah pula sengkuang calit ni. Kita order lah satu. Lama betul aku tak makan last sekali dekat Putrajaya. Sama aja aku tengok dengan kuah yang merah ni ha. Ditaburkan pula dengan kacang tanah. 2 keping je berbaloi lah dengan harga RM5 ni. Dipotong siap-siap ya, senanglah kita nak makan nanti. Tapi setengah orang tak nak potong. Sedap makan begitu saja. Barulah ada feel mengunyahnya nanti kan. Dah settle, jomlah kita bayar. Jomlah kita cuba apa rasanya. Suapan pertama dah dapat aku rasakan macam yang dekat Putrajaya juga. Kuahnya manis-manis pedas. Sengkuangnya masih terasa sejuk lagi. Ditambah pula dengan kacang tanah, naiklah lemaknya. Nasi goreng pula aku add on dengan telur mata. Bila masuk aja nasi ke dalam mulut, biasa-biasa je aku rasa. Tekak akulah kan. Bolehlah nak makan. Potato ring ni orang rumah aku punya. Cubalah sikit. Lama betul aku tak makan benda lah ni. Suapan pertama tepungnya okey lah, secukup rasa. Cuma ianya dah sejuk. Penutup kita kena green tea. Yang berdekatan apa tunggu lagi geng? Boleh try.